Green screen tu dia lah. Dia jadi bila? Apa tadi? Pagi tadi. Oh, okey. Dia jadi waktu abang duk cas ke apa ke? Duk tengah main. Duk tengah main game. Main apa Mobile Legend? Legend. Legend kan. Rainbow lah ni. Meti biasa. Mythic biasa. Ui, dah mythic lah. Ui, dah season baru ni. Ui, gila. Okay, yang ni kalau untuk Chris K buat screen ni, kami akan try jumper dululah. Abang dah biasa try jumper apa ni? Dah biasa. Dah biasa dah, lepas tu jadi balik lah. Okay, lagi kami akan tolong check sama ada kami jumper balik je boleh, ataupun ada option lagi satu tukar LCD lah. Okay, boleh. So abang tinggal saat kat kami, lagi kami buat pula lah. Okay, ni dah siap, dah buat siap jumper. Alhamdulillah boleh jumper tadi. So harga kos dia apa rendah sikit. Okay, ni abang boleh check dulu LCD dia macam mana. Kau ada app yang tertinggal pun app yang uninstall ke, sebab dah turtle apa ke, boleh check. Okay. Kalau untuk payment abang dah bayar ke apa? Cash boleh. Abang tak suka pakai casing? Ada orang casing. Ada casing? Oh, cuma tak pakai lah no. Oh dia lah. Okay. Dan ni dah repair apa semua. Lagi kami buka receipt. Ada sikit kata-kata dah untuk mereka nak bayar repair kami ataupun telefon. Lagi satu dengan kami punya layangan macam mana. Terima kasih abang sebab lagi satu sebab abang ini first time repair. Ustaz buat video kot. Ini kami bagi power bank lah untuk abang. Terima kasih abang. Okay, terima kasih abang sebab gigi. Klik-klik na iPhone cari kliki.